Kesian tengok anak asyik tergaru-garu aja kan. Bila garu luka, lepas tu kulit last-last jadi hitam. So memang inilah benda biasa yang terjadi dekat anak-anak yang ada eczema. Especially anak-anak yang kecil-kecil ni. Sebab apa? Sebab mereka ni tiada keupayaan untuk mengawal diri untuk tidak menggaru kawasan kulit eczema yang tengah gatal. So bila sedap garu kuat-kuat pula tu, dia akan mudah luka, mudah berparut. Akhirnya kulit susah nak sembuh, last-last dia jadi hitam. So untuk ibu bapa yang ada anak eczema, saya sangat-sangat sarankan untuk anda beli Eczema Lab Gentle Scratcher ni. Sebab yang pertama, Gentle Scratcher ni dia ada tekstur bulat-bulat. Tekstur bulat-bulat ni dia masih lagi boleh memberikan rasa sedap semasa menggaru, tapi pada masa yang sama dia tidak melukakan kulit. Seperti mana kita garu menggunakan kuku. Budak-budak kan biasanya kuku kalau kotor, jari kotor, bila kita garu kulit eczema, dia akan mencederakan dan dia akan memberikan jangkitan. Itu yang akan menjadikan lebih susah untuk sembuh. Yang kedua, Eczema Lab Gentle Scratcher ni boleh disejukkan dalam peti. Itu yang paling penting untuk kanak-kanak. So bila kita menggaru menggunakan Gentle Scratcher yang sejuk, dia boleh mengurangkan radang dekat kulit, merelakskan saraf kulit, dia akan bagi signal dekat otak supaya rasa gatal tu jadi lega. Untuk anak-anak yang memang susah nak kawal diri untuk tidak menggaru, saya cadangkan belilah satu walaupun mahal tapi akan guna setiap hari. Percayalah cakap saya. Train anak-anak kalau tak tahan sangat gatal, garu guna Gentle Scratcher ni. Dia tidak melukakan, dia tidak akan meninggalkan parut dan dia akan melegakan.